punya saw plate. Saw plate tak panas. Trigger switch, warp tak keluar. So kita akan buka lah. Kita cek saw plate dulu dan kemudian kita akan cek yang lain. Okay. Fahmi Putra, semua ada cara. Fahmi Putra buat sampai jadi. Jom kita mula. Fahmi Putra, semua ada cara buat sampai jadi. Fahmi Putra, semua ada cara. Jom kita mula. Hey! Okay, Assalamualaikum semua. So ini saya ada satu Philips iron, Philips steam iron Perfect Care Performer. So model ni model siap So dia GC 8755. Okay, so masalah dia boleh on, cuma tak panas dan tak keluar wap. Okay, so plate dia ni sekejap So plate dia tak panas lah, lepas tu tak keluar wap. So ini kita akan cek lah. So untuk model ni dia ada common issue lah. So nanti kita tengok lah, kita saksikan. Ok, sekarang saya nak power on dulu. Kita nak cek apa masalah dia. Ok, kita dah on Ok, iron dah boleh on. So saya isi air dulu. Ok, sekarang dia dah on. Dia on So kita test dulu punya saw plate. Saw plate tak panas. Trigger switch, warp tak keluar. So kita akan buka lah. Kita cek saw plate dulu dan kemudian kita akan cek yang lain. Ok, untuk iron ni pun ada masalah lain juga. Nampak dia ada koyak dekat sini. So kita nasihatkan untuk tukarlah hose cord ni. Tapi untuk sementara tu kita pakai protector lah. Sebab ini bahaya sebab dalamnya ada live wire. So kalau terkena manusia, kita boleh terkena rejatan lah, electric shock. So sangat bahaya. Okay, alright, kita buka dulu. Okay, untuk buka iron ni, pastikan kita cabut dulu power. Apa-apa pun kita kena cabut power. Sebab kita takut terkena rejatan kan. Okay, dan kita cabut air water tank. Kita sini dulu. Okay, first saya nak check saw plate dulu. Berkemungkinan saw plate ni ada masalah, sama ada thermal cut off atau kita panggil thermistor, atau saw plate tu sendiri. So kita tag. So cara nak buka dia adalah dua skru ni skru ni kita kena simpan tuan-tuan, sebab banyak skru kat sini. Okay, yang ini kita kena open sikit. Macam ni cabutkan. Okey, so yang ini ada nampak kabel merah, yang ni biru. So dia melekat-dekat, ada satu pole kat sini. So ini adalah heating element. So macam mana nak check heating element ni okey ke tak? So kita mesti kena ada multimeter lah, set dekat ohm. So sepatutnya ada reading lah. Okay, saya set 200. Okay, 20 ohm So plate ni okey.
Bila soklet okey, apa yang kita perlu check lagi, so kita kena buka cover ni. Sebab thermistor tu di dalam ni. So macam mana nak buka cover ni? So dekat sini ada satu skru, kita kena buka dulu. Skru simpan. Okey, yang kita buka tu tadi adalah ni cover untuk LED. Kita memang kena open sikit Okey, dah terbuka. Okey, skru yang tadi tu kalau boleh kita lekatkan dekat sini supaya takut dia hilang ya. Okey, sekarang dah buka ini. So kita kena buka ni tuan-tuan. Ada satu skru untuk cover. Buka ni dan baru kita boleh cabut. Skru pun kena simpan. Okey, kita dah cabut yang tu. Satu lagi kita kena buka cover ni untuk kita tanggalkan wire ni. Ini LED so kita tanggalkan konektor ni. So dia ada klip yang bawah ni, kita push klip ni dan baru boleh tanggal. Okey, cara dia pula. Sekarang ayah ni dah buka skru semua, so dia agak ketat tau. Dia ada lock kat sini, kita kena angkat ke depan macam ni. Macam tu macam ni. So hati-hati sikit lah sebab kita takut dia patah. So bahagian lain semua dah tanggal tau. Cuma satu bahagian dekat sini. Okey. So ni getah kat sini. Tak apa. Sekarang dah tanggal. So macam ni tuan-tuan. Okey, ingat semua wire. Okey, dekat sini ada 3 skru. 1, 2, 3. Kita kena buka skru ni. So yang pertama sekali kita kena buka ni lah, coupling untuk hose ni. Saya cuba pakai ni dulu. So hati-hati dia sebab dia ada takuk kat depan tu. Dia boleh berisiko patah. Sekejap.
long nose saya tertinggal pula. Cuba ya. Coupling ni material dia macam plastik lah, tapi dia untuk yang tahan panas. So, saya rasa ni sama macam G11 lah. Sikit lagi. Okay. So dia macam ni tuan-tuan. Dia macam ada takuk, so dia akan masuk kat getah ni. Okey. So 3 skru ni, so satu ni special. Dia pakai yang star punya. So, saya buka yang depan dulu. Dan kita buka 2 skru belakang. Okey, sebelum kita tanggalkan cover ni, wire ni semua kita kena cabut. So ni captain tape. Kita simpan lah, boleh pakai balik. Terus dah tanggal. Ini tak apa. Okay, sekarang ini adalah wire thermistor atau temperature sensor. Kena cabut lah. So untuk cabut soket ni senang je. Dia ada lock kat sini. Kita just tekan lock ni dan tarik macam tu. So yang ni pun sama, tekan lock ni dan tarik. Ok, yang ni pula adalah ni wire. Ni kita tak perlu cabut ya. Dan yang ni adalah ni wire untuk teman cut off. So yang ini pun sama, dia ada lock kat situ. Kita tekan dan tarik. Ok tuan-tuan. Ok, sekarang kita nak bawa cover ni keluar. Hose ni kita kena tolak masuk dalam, sambil tu kita tarik keluar. Ok, macam ni ya. Ok, tarik dia pelan-pelan. Wire ni kita keluarkan dulu. Wire thermistor ni pun sama, keluarkan dulu. Buka getah dia dan keluarkan wire dia. So, semua kita letak dekat lubang ni dan kita tarik ke atas. So macam tu ya tuan-tuan. Ok, so buka separuh je dah ok dah. Alright, ini adalah thermistor. Thermistor ni kita kena check sama ada dia ok atau tak. So thermistor ni function dia untuk cut off je. So sampai temperature yang tertentu dia akan cut off, dia akan putus. So kalau dia putus maksudnya tak ok lah, tak boleh hidup lah. So kita kena check dia putus ke atau masih ada continuity. So pergi kat continuity, check dulu dan kita check. Ok tuan-tuan. So thermistor ni ada bermasalah, thermistor ni putus. So saya ada satu lagi thermistor yang baru. Saya letak. Ok, ini thermistor yang baru lah. Thermistor yang ok. So dia ada continuity lah.
Nampak? So yang ni tak ada kan, so yang ini putus, so kita perlu gantikan yang ini. Okay. So cara untuk kita buka Thermaster ni pun sama, dia pakai star. Saya buka dulu. Kita tengok model dia. Okey, dia pakai T255. Sama lah, kita pastikan sama lah T255 untuk Thermaster ni. So dekat sini dia untuk Thermaster yang original ni dia dah siap clamp dekat wire sini. So untuk yang ni tak ada, dia just pakai soket atau connector. So kita tak boleh solder sebab ini wire high temperature punya wire, so dia susah sikit nak buka solder. So kita kena pakai connector yang macam ni. Okay, first saya akan potong dulu, pasang dekat connector, dan kita akan pasang dekat Thermaster. Okay, saya macam potong dulu kita siap dulu wire ni. Masukkan connector. So ni kena krim, saya pakai crimper yang ni. So uji dulu sambungan ni ketat-ketat, dan kita pasang balik sliver ni. Okey, untuk sambungan yang satu lagi pun sama, kita potong pendek. Kita siap sikit ujung wire ni. Okay, pasang satu, pasangkan konektor kat sini. Dan kita krim. Okay, selesai, kita test dan kita pasang ke Thermaster ni. Yang satu lagi sama juga, pasang. Bismillah. Okey. Yang ni kita pasang balik ikut keadaan asal tadi. Sebelum tu kita kena bersihkan abuk-abuk lah yang dalam ni. Kita kena cuci. So saya pasangkan balik Thermaster ni. Okey. Okay, tuan-tuan, kita dah tukar semua part. So saya dah tukar Thermaster juga. Oh, kita pasang balik cover ni. So, kena turunkan. Kita masukkan kabel putih ni dekat dalam lubang. Agak leceh sikit tapi sebenarnya okey je. Yang merah dekat tepi ni. Masukkan kemas. So macam ni lah. Okay, pasang balik skru
cover. Okey, yang ni tadi kita pasang balik lah hose ni. Tekan je pelan-pelan. Okey, masuk. Dan wire thermofuse ni dengan wire coklat. Kalau tak ingat ya, kena remark marking lah tuan-tuan. So macam saya tahu, so saya boleh sambung je dan kita kemaskan. Okey, kita tape balik dengan Kapton tape tadi. Okey, dan konektor ni tadi sambungkan balik. Dan ini bracket ni pun kita kena pasang balik ya. Okey, LED dia masukkan dalam bracket ni, teman-teman. Okey, untuk cover skru ni tadi kat sini, kita pasang balik cover. Cara dia masuk depan dulu, tutup, dan masuk skru. Okey, dah pasang balik kat sini. Dan kebiasaannya selepas kita tukar termaster, so relay dekat PCB pun kita kena tukar lah. So kita kena buka 8 skru 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, buka cover dia. So wire ni dia tak ada boiler, ada simple je macam ni. Okey, kita check dulu dia punya pump adakah dalam keadaan baik atau tidak. Kita akan tukar relay dulu. So, cara untuk kita tukar relay, button ni dulu
buka skru tengah ni, dan kita angkat board. So relay dia adalah ini saya ada satu lagi relay baru. So relay dia ALE 7 PB24 Panasonic. So ini pakai 24 volt. So saya kena desolder dan cabut relay ni. Okay, saya on solder dulu. Okey, saya akan cairkan ni dulu. Okay, bila dah cair kita sub lah. Okay, ada lagi lebihan, cairkan lagi. Dan sub. Dah kita nampak kaki dia. Okay, macam ni tuan-tuan. So untuk yang seterusnya, kita cairkan dulu solder, sambungan solder ni. Cair dan kita stop. Kita terus nampak kaki. So ini adalah kaki kontak, sebab dia sengit sikit. So yang selari bawah ni, ini adalah kaki coil. Saya panaskan dulu dan stop. Satu lagi. Panaskan dan sub. Okay tuan-tuan, automatically relay ni dah tercabut. Nampak? So kita gantikan dengan relay baru. Sama position dia ikut lubang ni. Okay. Saya tampal dulu satu. Bagi dia lekat dulu.
So kemaskan solder ni. So pastikan semua sambungan ada lah. Kita cuci dulu tip. Off. Kita off. Okay, untuk pengujian saya tak pasang dulu. Agak tuan-tuan Oh tak, saya letak sini. Tangki air saya pasang kat sini. Dan power dia, saya akan masukkan power dan kita cek. Okey, power dah masuk, onkan button. Kita tunggu soft plate dia panas ke tak. Okay, soft plate dia semakin panas Dia dengar bunyi kan. Okay, soft plate panas. So, kita kena tunggu lampu ni berhenti berkelip. Okey, dah berhenti berkelip dan kita on kan. Okey. Okey tuan-tuan. So kita punya iron dah okey balik lah. Dah berfungsi. So kebiasaan iron ini iron ni tak ada boiler. Kebiasaan lah GC875 model-model yang berdekatan lah macam ni. Model-model berdekatan macam ni dia kebanyakannya kalau tak keluar tak soft plate tak panas, kalau tak keluar mungkin pump. Kalau soft plate tak panas mungkin termaster tadi yang kita tukar tu. So ni barang dia. So benda ni putus. Selain daripada tu yang itu je lah kalau kita nak DIY kan. Itu kita boleh buat. So, saya ada satu lagi yang saya dah siap. Yang saya dah siap repair. Sama masalah yang sama, model yang sama. So ini dia. Ini model 8755 juga. Masalah sama, termaster. So ini semua yang ni ada boiler ni okey. Ini saya tengah tengok PCB dia. Yang ni okey juga. So masalah yang ni kita dah selesaikan lah. Cumanya dia masalah apa tadi, termaster. Sekarang dah okey tuan-tuan. So watt dia agak kuat juga. Okey, sekarang saya nak servicing lah. Saya nak cuci pipe ni. Dan sebelum tu kita sambung balik lah cover ni. Okey. Kita tutup dulu bekalan dia, off kat sini. Cabut plug. Dan saya kena pasang balik board ni seperti yang asal.
switch. Kemaskan balik kabel. Okay, kat sini saya nak check punya piping. Pipe dia, pipe hitam ni yang pergi ke socket. Kebiasaannya dia senang untuk sembat. So cara paling senang flushing lah. Kita flush menggunakan shrink. So tarik, okey, dia berat sikit Saya nak buang dulu air dia. Ada air dalam hose kot ni. Pump sampai rasa clear. Tarik. Okay, dia dah ringan cabut dan kita pasang balik. Okay, tuan-tuan, kemas balik ni dan kita pasang ke cover. So untuk ni nanti saya akan pasang protector dulu lah. Kita tengok macam mana customer nak buat. Okay. Balik semua skru. Okey, siap pasang skru dan kita dirikan dia balik. Pasang tank dan kita onkan power. So on tunggu dulu dia heating macam mana. So lepas ni nanti saya akan pasangkan dengan protector ni lah. Okay, dah berjaya lock. Ini dah ada tuan-tuan. Pin dah keluar. Okay. So ayam ni dah siap. So kebiasaannya macam tu lah. Philip yang tak ada yang seangkatan dengan 8755. So ada lagi, saya ada satu lagi juga 8723. Ini pun sama, tengah-tengah lari. Okey, itu saja tuan-tuan untuk kongsian saya pada hari ini. So semoga video ni memberi manfaat lah untuk semua. So selamat mencuba.